dalam proses kerjaya, jangan fikir duit dulu. Fikir tambah value diri kita dulu. Mungkin sebagai content creator, we add value to the audience. Audience belajar, interested. So dia akan datang, traffic akan datang, orang akan minat. Dan orang minat tu bukan minat sekali tengok, dia minat dan loyal. Minat dan stay, itu yang kita nak kan. Betul. Minat, stay dan membeli. Tak kisah produk apa kita jual, Macam, because you have value. tapi macam mana keadaan tuan yang ada company sendiri dan bekerja, like company tak kisah. Biasa teka, company tak kisah sebab tuan add value to them, dia suruh ice. There you go. Ya Saya declare, saya masuk syarikat, saya kena declare saya punya net worth. Semua kewangan, KWSP. Ya Saya dah, memang semua company macam tu ke? tak, ada certain company je yang declare betul-betul. Sebab Dia nak pastikan kita ni tak songlak ataupun tiba-tiba vendor-vendor tu kawan-kawan kita ke dapat duit lebih ke macam tu lah. Tapi polisi dia untuk integrity dia adalah you kena declare you punya net worth. Semua asset you kena declare. So syarikat tahu lah net worth saya. So saya bagi tahu saya director untuk syarikat sekian, saya ada syarikat enterprise sekian, saya berhad sekian. Bagi tahu. tuan pun ada director company lain juga. Ui dahsyat ni. So kena declare lah berapa income bulanan expected macam tu lah. Dua kena declare. Tapi why they still want us? Sebab dia tahu kita, you are senior, aku nak kau deliver ini je, aku plug and play. Aku bagi kau kontrak 2 tahun, kau deliver, lepas tu lantak, dah jadi kau belah.